Hai geng, hari ini kita nak borak tentang satu topik yang makin lama makin menarik. Apa tu geng? Virtual reality atau ringkasnya VR gaming. Kalau dulu bila orang sebut VR ni mesti ramai bayangkan benda pelik geng. Pakai headset besar, tangan melambai-lambai seorang-seorang dalam bilik, lepas tu terlanggar kipas, terlanggar dinding. Tapi sekarang teknologi VR dah jauh berubah geng. Daripada satu benda eksperimental, sekarang dah jadi satu dunia baru dalam industri gaming dan teknologi. Nak tahu apa perkembangan VR sekarang, khususnya di tahun 2025 ni? Let's akak. Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Ajak, dan macam biasa siapa-siapa yang belum subscribe channel ni sila tekan button subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Dan siapa-siapa yang ingin support channel ini macam korang support Manchester United, bolehlah beri sumbangan ataupun donation dekat channel ini. Link donation di ruangan description. DGME. Jom kita mula cerita topik kita. First, kita imbas balik sekejap zaman dulu masa VR baru keluar itu hari. Contohnya zaman Oculus Rift DK1. Semua orang teruja, tapi realitinya ramai pening kepala. Headset berat, kabel berselirat dan grafik pun macam main game PlayStation 2 je kan. Nak set up pun leceh, kena sambung sensor sana sini, kalibrasi dan doa lah supaya tak crash masa main game nanti. Tapi walaupun masa tu banyak kekurangan, itulah permulaan kepada revolusi. Tanpa generasi VR lama ni, takkan wujud headset moden yang kita guna sekarang. Masuk tahun 2025 ni, VR dah sampai tahap yang lain geng. Kita ada Meta Quest 3, Apple Vision Pro, PlayStation VR 2, Pico 4 dan beberapa headset lain yang tak perlukan PC pun. Wireless, ringan dan kualiti paparan pun dah hampir macam dunia sebenar. Tracking pun makin tepat, gerak tangan, kepala, badan semua boleh dikesan dengan natural. Kalau dulu kau tengok tangan dalam game macam kartun, sekarang nampak macam betul-betul tangan sendiri. Malah ada headset yang dah mula guna eye tracking. Jadi game tahu kau tengah tengok ke mana dan boleh fokus rendering hanya di kawasan itu. Inilah teknologi yang dinamakan forward rendering dan ia bagi prestasi grafik jauh lebih tinggi tanpa lag. Itu yang penting. Kalau kita sembang pasal game VR, dulu banyak yang sekadar demo je geng. Game dia pendek, tak ada jalan cerita dan cepat bosan. Tapi zaman now, developer dah mula serius hasilkan game VR yang berkualiti tinggi. Contohnya Half-Life, Alyx, antara game yang betul-betul buktikan VR boleh jadi pengalaman AAA. Grafik mantap, gameplay mendalam dan rasa imersif yang susah nak lawan. Lepas tu ada Beat Saber, yang walaupun nampaknya simple jadi fenomena global sebab gameplay dia adiktif dan senang nak enjoy. Sekarang makin banyak genre masuk dunia VR geng. Horror game macam Resident Evil 4 VR yang buat jantung kau laju gila. RPG macam Asgard Red 2 yang bagi pengalaman main macam betul-betul jadi pahlawan. Simulation macam No Man's Sky VR yang bagi kau peluang jelajah galaksi dengan tangan sendiri. Pendek kata, VR dah bukan sekadar feature tambahan. Ia dah jadi satu platform penuh yang ada komuniti dan industri yang tersendiri. Tapi yang menariknya, VR sekarang bukan setakat untuk gaming je geng. Ramai orang guna VR untuk tujuan pendidikan, kerja dan juga sosial. Contohnya, pelajar perubatan boleh berlatih bedah guna VR tanpa sentuh pesakit yang sebenar. Reka 3D pun boleh reka model bangunan, kereta ataupun produk secara maya dalam ruang 3D yang sebenar.
Dan syarikat besar macam Meta, Google dan Microsoft semua tengah bangkitkan ataupun tengah bangunkan versi mereka sendiri dari dunia maya interaktif yang orang sekarang panggil Metaverse. Kita pun boleh bersosial dalam VR, geng. Ada aplikasi macam VR Chat dan Horizon Worlds. Kau boleh cipta avatar kau sendiri, masuk dunia orang lain, sembang, buat aktiviti dan jumpa orang dari seluruh dunia. Ada yang kahwin pun kenal daripada VR. Percaya tak? Aku tak percaya. Tapi betul, benda tu jadi, geng. Walaupun VR sekarang ni makin power, geng, dia masih ada kekangan. Pertama sekali, harga headset. Macam Apple Vision Pro boleh cecah belasan ribu ringgit, geng. Itu baru headset, belum aksesori yang lain. Biasalah Apple kan. Tapi ikutkan jenama lain pun makan riban. Memang mahal. Yang kedua, motion sickness. Tak semua orang tahan. Ada yang main 10 minit dah rasa macam naik kapal. Ini sebab otak rasa tengah bergerak tapi badan tak bergerak. Menyebabkan pening dan loya. Mengandunglah tu. Ketiga, ruang dan tenaga. Main VR bukan macam main game biasa, geng, duduk atas kerusi. Kau kena berdiri, bergerak, lompat dan kalau ruang sempit, silap-silap terlanggar dinding. Tak heranlah ramai gamer pilih game biasa sebab lebih senang dan relax dan santai. Okey, geng, walaupun ada cabaran, masa depan VR nampak sangat cerah. Teknologi baru macam haptic feedback glove, full body tracking suit dan VR treadmill sedang dibangunkan untuk buat pengalaman VR lebih realistik. Bayangkan nanti bila main game perang, kau rasa hentakan peluru dekat baju atau bila panjat gunung kau rasa angin dan tekanan pada tangan. VR masa depan ni tak mustahil boleh jadi serial dunia yang sebenar. Ada juga gabungan VR dengan AI. Contohnya NPC yang boleh berbual dengan korang secara natural. Ikut emosi dan reaksi kita. Kalau benda ni jadi real, pengalaman main game VR nanti bukan sekadar main-main, tapi betul-betul hidup dalam dunia game. Jadi, geng, perkembangan VR sekarang memang menakjubkan. Daripada teknologi pelik yang dulu orang gelakkan, sekarang dah jadi industri bernilai berbilion dolar, geng. Setiap tahun, makin ramai yang cuba, makin banyak syarikat masuk dan makin banyak idea baru yang muncul. Tapi satu benda yang pasti, VR ni akan terus berkembang. Dan satu hari nanti mungkin jadi cara utama kita bermain game, belajar, malah bekerja. Sebab bila realiti maya dah cukup real, mungkin kita pun susah nak beza yang mana maya dan mana yang nyata. Jadi kalau korang belum pernah cuba VR, mungkin dah sampai masa untuk korang sendiri rasai dunia itu. Tapi hati-hati, geng, sekali dah masuk, susah nak keluar. Korang dah bersedia ke dengan dunia VR ni, geng? Okey, geng, jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe channel Let's Ajar untuk lebih banyak konten gaming santai dan info menarik macam ini. Rem Moto Double R. Korang dah ada ke VR? Bantu. Komen kat bawah, geng. Korang dah ada ke belum? Dan itu saja kongsian aku pada kali ini. Macam biasa, keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Selamat ber-VR. Let's Ajar.